Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali di dalam sesi online untuk membahaskan atau menganalisa surah lazim daripada Al-Fatihah, dan insya-Allah pada An-Nas sampailah Ad-Duha. Sebagaimana yang terdapat di paparan ni, ada sikit perubahan lah, tapi tak banyak sangat ya. Dari segi nota yang diberikan ataupun yang dipostkan dalam kumpulan kita, iaitu saya susun semula sajalah cara mempersembahkan nota ni bagaimana. Jadi yang pertamanya ada paparan teks Al-Quran yang telah dibincang sebelum ni, iaitu terdiri daripada 4 warna: hitam kata nama, hijau kata kerja telah berlaku, biru kata kerja sedang berlaku, dan merah kata huruf. Jadi boleh lihat, insya-Allah boleh lihat pada nota terkini yang saya postkan dalam grup ya. Kemudian saya susun semula dalam pengenalan ni, iaitu membentangkan struktur ketika kita menganalisa terbagi pada 5 bahagian. Itu yang pertama ni, kita nak analisa setiap ayat daripada surah Al-Quran tu, dan ada 2 aspek ya, dari segi aspek wazan dan juga aspek baris akhir, iaitu kalau wazan tu ialah ilmu saraf, baris akhir ialah ilmu nahwu. Kemudian bahagian kedua, kita insya-Allah akan buat latihan aplikasi ilmu saraf dan ilmu nahwu terhadap teks yang original daripada petikan ya, iaitu terbagi pada 2 juga. Iaitu yang pertamanya, dia bahaskan tentang kategori perkataan dan perubahan baris akhir, ataupun yang lebihlah kita boleh sebut sebagai i'rab ya, satu perkataan tu. Baik, kemudian yang keduanya ada ringkasan tafsir yang saya petik juga daripada website yang ada di tertera ni, boleh lihat bersamalah. Dan ringkasan tafsir ni juga diolah dalam bentuk soal jawab. Nanti kita akan lihatlah insya-Allah soal jawab, supaya kita nak memantapkan lagi konsep-konsep fungsi tata bahasa tu, sama ada di subjek, predikat, mubtada, khabar, ataupun dia menunjukkan kepada objek bagi kata kerja dan sebagainya lah. Dan juga apa yang saya istilahkan 2 rukun ayat tu sebagai cerita tentang apa dan apa ceritanya. Jadi ayat memang tak lari daripada situ, dan tiap-tiap ayat nanti kita akan analisa ayat ni cerita tentang apa, kemudian apakah ceritanya, maksudnya subjek predikat lah tu, lebih kurang begitu ya. Kemudian diikuti dengan latihan tambahan, iaitu kita akan lihatlah kalau ada wazan 5 yang perlu kita ketengahkan, kita akan senaraikan, dan kita akan mantapkan lagi wazan 5. Wazan 5 ni penting kerana kenapa wazan 5 ni penting? Kerana dia ialah asas bagi segala wazan dalam bahasa Arab. Itu yang penting tu ya. Maksudnya daripada 5 ni dia akan timbul bermacam-macam wazan ya. Semuanya ada kaitan dengan 5 lah. Itu pada umumnya. Walaupun ada wazan-wazan lain yang agak yang boleh kita bincang dengan lebih detail lagi. Tapi wazan 5 lah paling penting untuk menguasai bahasa Arab. Kemudian kita ada latihan pertuturan mudah, iaitu daripada ayat yang kita gunakan, kita akan cuba buat pertuturan mudah dan untuk memantapkan lagi struktur ayat itu. Kemudian ada yang kelimanya, kaedah tata bahasa. Kaedah tata bahasa itu ialah tips ataupun garis pandu untuk memahami sesuatu konsep ataupun sesuatu yang sesuatu gejala bahasa lah, daripada perspektif bahasa Arab. Dan insya-Allah ini saya rasa dah agak macam mantap lah, tak nak ada perubahan banyak sangat lagi ya. Walau bagaimanapun ada sikit sebanyak ada perubahan, nanti insya-Allah saya akan postkan dan untuk kita rujuk bersama lah. Baik, itu ialah pengenalan ringkas awal ni, dan kita masuklah kepada perbincangan asalnya, iaitu kita mulakan daripada surah Al-Fatihah. Jadi dari paparan ni, iaitu ada surah Al-Fatihah, dan dari segi maknanya ataupun warnanya seperti inilah ya. Jadi insya-Allah ini saya rasa semua boleh rujuk sendirilah. Kita tidak membincangkan dari segi dari surah ni, paparan ni kita bincangkan kerana kita terus membincangkan kepada ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah ni. Di lepas surah Al-Fatihah ni, yang paparan surah ini
terdapat terjemahan bebas. Dia untuk memahami lah. Dan insyaAllah akan kalau surah An-Nas pun begitulah dia punya bentuk. Jadi setelah paparan yang awal ni, kita masuklah kepada ayat yang pertama. Jadi inilah insyaAllah saya akan huraikan ataupun kita akan bincang bersama. Dan kalau ada perbincangan, ada nak tanya dan sebagainya, terus mencelah ya, kerana kita tak nak asas-asas ni kita terlepas dan kita menyebabkan kita tidak faham nanti, ataupun ada satu konsep yang kita tak faham dan kita terasa tertinggal nanti ya. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, teruslah buka mic lah. Nanti ya, saya nak kasih allow participant to unmute dan saya kena hadir di sini. Jadi siapa yang nak tanya silalah buka mic ya. Tak payah video, mic cukup dah. Baik, kita mulakan menganalisa ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi analisa yang pertama ialah aspek ilmu saraf. Dalam aspek ilmu saraf ni ilmu perkataan. Jadi kita kena tahu tiap-tiap perkataannya apa maknanya dan apa kategorinya. Dan perbahasan wazan, kalau ada wazan kita cari wazan dia untuk kita bincangkan. Itu aspek pertama. Kerana aspek kedua nanti barulah kita masuk ilmu nahu. Jadi ilmu bahasa Arab ni terbagi pada dua yang paling besar yang paling asas, ilmu saraf dan ilmu nahu. Kita kenal perkataan dulu sebelum kita kenal ayat. Kerana itulah istilah mengatakan ilmu nahu dan saraf tu ialah istilah yang tidak tepat. Jadi kita kena terbalikkan ya, kerana biasalah kalau kita belajar bahasa Arab kita akan didedahkan dengan mengatakan ilmu nahu dan saraf. Jadi seolah-olah kita kata ilmu ayat dan perkataan. Jadi macam mana kita nak faham ayat sebelum kita tahu perkataan? Jadi kena terbalikkan ya, ciri-ciri ini ataupun sebutan ni, ilmu saraf dan nahu sebenarnya, bukan ilmu nahu dan saraf. Baik, aspek pertama ilmu saraf perkataan yang ada wazan. Jadi dari segi terjemahan tiap-tiap perkataan tu beginilah, dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Pengasihan. Jadi kita analisa satu persatu. B maknanya dengan. Ini ada penambahan sikit lah, saya buat penambahan kerana nak sediakan kolom yang betul-betul maksudnya kita pisahkan daripada huraian ataupun rujukan. Jadi B ni maknanya dengan. Dan apakah dia perbahasan? Dia ialah daripada kata huruf pembaris bawah. Jadi adalah di dalam lampiran muka surat 221. Jadi boleh rujuklah dalam buku kita. Kalau boleh saya tunjukkan di sini muka surat terakhir. Di sini kalau nampak di paparan, huruf pembaris atas ada di sini kategori dia, huruf pembaris bawah. Inilah dia huruf pembaris bawah. Dia B dengan untuk li, kemudian K itu seperti dan sebagainya. Jadi ini adalah perkataan yang kita hafal saja. Itu apakah fungsi B ni? Fungsinya selain pada maknanya dia menyebabkan baris akhir perkataan selepasnya dibariskan dengan baris bawah. Itu maksudnya kalau lihat semula di paparan, kata huruf pembaris bawah. Baik, ism. Ism ni maknanya nama. Tapi apabila ditulis alif ni tidak ditulis, dia terus ba sin mim saja. Jadi isim maknanya nama. Itu kategorinya, huraian ni ialah kata nama, dan kata jamaknya ialah asma. Asma plural bagi nama. Isim satu, kalau banyaknya asma, ingatlah asma. Jadi wazan ni ialah af'al. Jadi kita nak biasakanlah setengah perkataan tu walaupun dia bukan dari kategori wazan 5, dia ada wazan-wazan tertentu. Jadi wazan ni af'al. Ada perkataan lain yang jamak wazan ni af'al, seperti qalam, aqlam dan sebagainya lah. Baik, kategori kata jamak terpecah. Maksud apa kata jamak terpecah? Dia bukan kata jamak yang dibentuk dengan penambahan waw nun di akhirnya ataupun alif ta di akhirnya. Jadi perkataan yang asalnya alif sin mim ni ada perbahasan tentang asal dia bagaimana. Tapi maksudnya dia tidak, kata jamak dia tidak ada ismuna ataupun ismat. Tidak begitu. Kerana kalau ditambah waw nun, dia istilahnya jamak mudzakkar salim. Kalau ditambah alif ta di akhirnya, istilahnya ialah jamak muannas salim. Tapi ada satu lagi kategori jamak, nama dia jamak taksir. Itu yang disebut terpecah. Jadi mungkinlah saya boleh letak di sini istilah bahasa Arab ni, jamak taksir, supaya insyaAllah kalau kita rujuk nanti kita boleh berjinak-jinak dengan istilah bahasa Arab lah. Jamak taksir,
kerana nota ni memang belum final lagi. Jadi dalam kita bincang ni mungkin ada sedikit penambahan dan sebagainya. Dan adalah rujukan dia di lampiran muka surat 219 dan dia punya wazan wazan yang 793. Maksud apa wazan 793 kalau kita lihat sini. Ini wazan kalau nampak ni wazan 811 793. Mana ada 793? Mula dari sini lah. 791 jamak taksir dan 793 ni af'al. Jadi ini adalah kata jamak, wazan yang menunjukkan kepada makna plural jamak. Baik, kita kembali pada nota kita. Kemudian bismi, kemudian Allah. Okey, itu lafaz dari segi pembelajaran kita tak sebut direct Allah, kita sebut lafaz Allah. Itu dalam konteks pembelajaran yang biasalah dia sarankan begitu, jangan sebut Allah direct, sebut lafaz Allah. Baik, lafaz Allah ni kata nama, kategori kata nama, dan dia digabungkan daripada alif lam, gabungan pada alif lam dan ilah. Ilah ni maknanya Tuhan. Ilah wa ilahukum ilahun wahid. Jadi Tuhan kamu ilah, itu ialah kata mufrad dia, dan kata jamak dia alihah. Alihah. Saya mungkin tak berbaris, saya bariskan. Alihah. Alihah ni Tuhan-Tuhan, macam itulah dari segi makna, kerana orang Arab dulu dia ada banyak Tuhan, jadi istilahnya ataupun kata yang digunakan ialah alihah. Baik, kategori ini ialah kata jamak terpecah juga seperti di atas tadi, jamak taksir. Jamak taksir. Jadi saya ulang-ulangkan balik istilah-istilah ni. Kenapa? Kerana kita nak biasakanlah sebutan-sebutan ni. Kerana kalau dah biasa nanti insya-Allah kalau advance lagi kita boleh sebut, kita tahu apa dia maksudnya. Baik, itu bismillahi kemudian ar-Rahman. Jadi dari sisi sebutan kalau sebutan satu perkataan ni kita tak sepatutnya sebut pada akhir. Ya ar-Rahman saja. Ar-Rahman dan ar-Rahim. Dalam ayat nantilah kadang-kadang dia boleh jadi ar-Rahmanu, ar-Rahmana, ar-Rahmani dan sebagainya, sebagaimana yang kita telah bincangkan dalam isu kata isu ilmu nahwu tu. Ini nak ingatkan semula lah. Ilmu saraf, ilmu perkataan, maksud dibariskan perkataan tak berbaris tu kecuali baris akhir, itu ialah ilmu saraf. Ilmu nahwu ialah membaris akhirkan perkataan dalam ayat. Jadi ilmu nahwu tak ada kena-mengena dengan sebelum baris akhir tu. Dan ilmu saraf tak ada kena-mengena dengan baris akhir. Jadi kalau kita nak ini nak ingatkan semula lah. Kalau kita nak menghafal satu perkataan tu, jangan hafal dengan baris akhir. Jangan kata kitabun ataupun qalamun ataupun madrasatun. Jangan kata begitu, kerana itu belum ayat. Kerana dalam ayat nanti mungkin saja dia berubah, dia boleh kitabun, kitaban, kitabin dan sebagainya. Jadi ini konsep awal ni harus kita jelas daripada awal supaya kita jangan keliru. Kita nak belajar ilmu saraf, kita nak belajar ilmu nahwu. Dia kalau nak belajar ilmu saraf, kenapa nak baris akhir? Kalau nak belajar ilmu nahwu, baris akhir sajalah. Jadi ini yang saya nak, bukan nak kata nak tanam tapi nak supaya kita adjust balik kita punya kefahaman tentang dua ilmu yang asas ni. Jadi kalau kita dah jelas, kita tahulah bila kita belajar ilmu saraf ni, kita tahu apa kita nak belajar. Kalau kita belajar ilmu nahwu, kita tahu apa kita nak belajar. Itu ilmu saraf, baris perkataan sebelum baris akhir, dan ilmu nahwu ialah baris akhir sesuatu perkataan dalam ayat. Itu saja huraian ringkas lah. Ar-Rahman ni maknanya Maha Pemurah, dan dia kategori kata sifat berkekalan. Sifat yang berkekalan wazan dia fa'lan. Wazan dia fa'lan dan huruf dasar dia ra, ha, mim. Dia adalah rujukan di muka surat 144 ataupun dalam lampiran sekian boleh rujuklah insya-Allah. Kemudian Ar-Rahim pun samalah. Alif lam ni memang dia ialah kategori huruf maksud kata huruf. Tapi yang sebenarnya kalau perkataan kata nama tu ialah Rahman sahaja. Baik, Rahim pun begitulah. Rahim maknanya yang biasa diterjemahkan oleh bahasa kita ialah Maha Pengasihani. Kerana ada beza tu Baik, kemudian insya-Allah saya akan terangkan. Jadi kategori Rahim ni ialah kata sifat berkekalan juga, seperti
yang Rahman, dan wazan ni fa'il, yang tadi tu wazan ni fa'lan, wazan ni fa'il, huruf dasar dia sama. Baik, apabila dia ada huruf dasar, kita masuklah kepada apa yang disebut sebagai wazan 5. Jadi wazan 5 ni bagaimanakah kita dah tahu huruf dasar dia ra, ha, mim. Jadi huruf dasar ni sepatutnya dipisahkan, ra, ha, mim. Kita nak sambung lah. Nak sebut huruf dasar kena sebutlah ra, ha, mim. Dia ada wazan 5 dia. Kalau wazan 5 ni, saya rasa kita telah pun bincangkan sebelum ni ya. Wazan 5 itu daripada kata kerja telah berlaku, kata kerja sedang berlaku, dan pelaku, dan yang dilaku, dan terakhir sekali ialah kata terbitan. Tiap-tiap perkataan yang ada wazan 5 kita kena cuba menghafalnya mengikut susunan begini. Telah berlaku dia macam mana, sedang berlaku macam mana, pelakunya bagaimana, yang kena laku bagaimana, dan kata terbitan dia bagaimana wazan dia. Dan berdasar kepada wazan ni yang sepatutnya kita cuba menghafalnya, dan memang wajib menghafal sebenarnya. Jadi kalau nak belajar menguasai bahasa Arab ni, kita bolehlah buat 3 huruf dasar ni nak sebut macam mana berdasarkan kepada wazan dia fa'il. Jadi kena sebut rahim. Kemudian yaf'al kena sebut yarham, dan fa'il kena sebut rahim, dan maf'ul kena sebut marhum, dan fa'lah sebutan dia ialah rahmah. Jadi rahim maknanya apa? Telah mempunyai sifat rahmat, ataupun telah merahmati pun boleh juga, tengok konteks saya ni. Yarham maknanya sedang, dalam konteks ni dia ialah kata kerja sedang berlaku atau akan berlaku, ataupun umum saja, itu sedang merahmati. Kalau rahim yang merahmat, kalau marhum yang dirahmati, dan rahmah itu ialah kata terbitan, kerahmatan lah kalau kita nak terjemahkan. Baik, apa beza di antara ni wazan fa'lan dan wazan fa'il? Kalau kita lihat wazan fa'lan ni dia terdiri daripada 5 huruf ya? Fa, ain, lam, alif, nun. Maksudnya banyak lagi huruf. Kalau wazan fa'il dia terdiri daripada 4 huruf saja. Ini menunjukkan, ada kaedah mengatakan kalau huruf tu banyak, menunjukkan benda yang dirangkumi oleh wazan itu lebih besar daripada wazan yang huruf dia sedikit. Itu istilah ataupun kaedah ni. Jadi Rahman ni dia rahmatnya meluas kepada semua benda. Orang kafir, binatang, apa sajalah. Tapi kalau Rahim khusus untuk orang mukmin. Macam itulah di antara perbahasan perbezaan di antara wazan fa'lan dan fa'il. Kedua-duanya menunjukkan makna sifat yang berkekalan, tapi ada beza sikit, iaitu fa'lan itu lebih luas dan fa'il bukan nak kata tak luas ya, tapi maksud dibandingkan dengan fa'lan dengan fa'il, fa'lan lebih luas merangkuminya. Dan tak banyaklah perkataan-perkataan yang bersifat begini. Baik, selesai kita bahaskan aspek pertama tu, iaitu ilmu saraf. Dan kita dalam ayat ni kita nak masuklah ilmu nahu. Sebelum saya masuk ilmu nahu, kalau ada siapa nak tanya ke, kalau tak ada kita sambung je. Kalau ada nak tanya ataupun boleh tanya selepas ni. Okey, kalau singkat. Ada nak tanya? Ya, saya nak tanya. Okey. Yang apa ni Ar-Rahman tu dia punya wazan dia ialah dia tak pergi atas Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman ni dia punya wazannya fa'lan, tapi Ar-Rahman tu dia 4 huruf sedangkan wazannya 5 huruf. Okey. Ini dalam yang sini sebenarnya dalam khat Uthmani, dia ada sini kalau nampak di atas tu. Dia ada alif yang kecil kat atas tu. Kerana Quran ni berdasar kepada khat Uthmani lah. Okay. Jadi itu dia tulis. Saya pun tulis beginilah kerana mengambil sempena khat Uthmani itu. Tapi sebenarnya kalau dari segi perkataan lain yang tidak dalam Quran, dia memang ditambah satu huruf lain lah. Satu huruf macam alif tu ditambah mim tu, lepas mim tu ada alif. Okey, jelas ya? Jelas. Okey. Kalau tak ada lagi, boleh reservekan soalan nanti kita sambunglah pada aspek yang kedua tu. Baik. Aspek kedua, kalau dari segi kita lihat paparan ini ialah perbahasan ilmu nahu, iaitu ayat. Yang tadi kita dah bahas
perkataan. Sekarang ni ayat pula. Ayat mesti mengandungi rukun dia, iaitu cerita tentang apa dan apa ceritanya, iaitu kena ada subjek predikat. Jadi ini yang kita nak bahaskan lah. Jadi dalam ayat, okey, sebelum tu saya nak ingatkan, ayat Al-Quran lain dengan ayat tata bahasa. Ini kadang-kadang kita terkeliru lah. Kerana dalam bahasa Inggeris, dia bezakan antara dua ni. Dia sebut sentence dan dia sebut verse. Jadi Al-Quran tu dia tak kata sentence, dia kata verse. Verse number 1 katakan, how many verses in surah Al-Baqarah dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebut ayat. Itu yang kadang-kadang terkeliru ni. Kadang-kadang kita rasa Al-Quran ni, surah Al-Fatihah ni, berapa ayat? Soalan begitulah kan. Surah Al-Fatihah ni berapa ayat? Kita tengoknya. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi ini pada awal nak dijelaskan lah. Surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Betul? Ayat Quran ke ayat tata bahasa? Ayat Al-Quran 7. Tapi ayat tata bahasa yang disebut sebagai sentence, surah Al-Fatihah bukan 7 sentence. Dia ada, kita boleh analisa nanti berapa sentence dia ada. Dah lari pula. Okey. Jadi itu bezalah. Saya nak tarik perhatian daripada awal ni, bahawa dalam bahasa Melayu kita tidak membezakan antara ayat Al-Quran dan ayat tata bahasa. Tapi bahasa Inggeris dia bezakan, bahasa Arab pun dibezakan. Kalau bahasa Arab dipanggil ini ayah. Okey, ayah. Al-ayah al-ula. Okey. Tapi kalau sentence tu dia tak panggil ayah, dia panggil jumlah. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Itu lagi istilah. Jadi ini pada awal saya nak nak terangkanlah, nak ambil perhatian supaya insya-Allah kita bila kita sebut ayat tu, ya, macam mana? Berapa mukraf tadi? Jumlah dengan ayat beza dia atau bezanya? Ayat ialah sentence. Ayat ialah ayat Quran ialah verse. Tapi kalau ayat bahasa dia panggil sentence. Boleh faham tak? Jadi ayat dalam Quran dia dipanggil ayat. Yeah. Ayat dalam ayat-ayat biasa yang kita pakai tu panggil jumlah ya. Ya, betul. Dalam bahasa Arab lah. Maksudnya bahasa Melayu tak sebut, kita sebut ayat, maknanya Quran pun ayat, ayat sentence pun kita sebut ayat. Tapi bahasa Arab dia bezakan. Kalau ayat Quran bahasa Arab sebut ayat. Tapi kalau sentence dalam bahasa Arab disebut jumlah. Itu datang dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya rasa jelas Baik, kita sambung perbincangan kita, iaitu ilmu nahwu ni nak bincang tentang ayat bahasa. Itu yang saya gunakan sinilah, ayat bahasa. Ayat bahasa bukan ayat Al-Quran, kerana kita lihat nantilah bagaimana berapa banyak sentence dalam surah Al-Fatihah ni dan berapa banyak verse. Kita boleh nampak kata kalau kita sebut sentence dengan verse, berbezalah di antara dua tu. Baik, sekarang ni makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Jadi timbul soalan ni, sekarang lu cerita pasal apa ni? Maksudnya kena ada lah subjek predikat dia. Tiba-tiba je dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Seolah-olah kalau kita bercakap dengan bas ataupun dengan senang dan suka hati. Apa benda yang dengan senang dan suka hati? Jadi ini yang dikatakan perlu ada sesuatu yang kita cerita tentangnya dan ada cerita dia. Jadi ini dari segi perbahasan verse ni ataupun pembahasan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, perbahasan dia begini. Jadi sekarang ni mesti ada rukun ayat. Dia mesti cerita tentang sesuatu dan ada ceritanya. Baik. Perkara ini tak ditulis, tak ditulis dalam Bismillahirrahmanirrahim, tak ditulis. Dia akan benda ni tu yang dikatakan mahdzuf. Mahdzuf maksudnya tergugur. Sebenarnya cerita tentang apa? Cerita tentang saya, ana. Saya apa dia? Saya seorang pelajar, saya seorang guru? Tidak. Saya mulakan. Cerita pasal saya. Saya apa? Bukan saya pergi ke kedai, bukan saya makan. Saya mulakan. Jadi okey, saya mulakan. Awak mulakan apa? Saya mulakan bacaan ini. Itu sebenarnya yang tak ditulis. Sebenarnya aku nak tulis, tapi kita tak boleh tulis kerana ini Al-Quran. Kalau dalam pertuturan biasa, insya-Allah dalam kita punya latihan pertuturan mudah tu ada sampel-sampel dia.
kita sebut dengan ringkas atau kita sebut dengan ayat bahasa yang penuh. Jadi sebenarnya di sini cerita tentang saya, apa ceritanya? Saya mulakan. Awak mulakan apa? Mulakan bacaan. Bagaimanakah awak mulakan bacaan ni? Barulah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Jadi itulah dia punya perbahasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau kita sebelum kita makan, kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita nak kata aku mulakan makan ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak keluar daripada rumah pun kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku mula melangkah nak keluar rumah ni dengan mengambil berkat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ialah perbahasan tata bahasa dia. Jadi dalam perbahasan ayat tata bahasa, dia mesti menceritakan tentang sesuatu. Ini memang wajib kena ada menceritakan sesuatu. Kalau tak ceritakan sesuatu, kita tak faham ayat tu. Yang biasa saya buat contoh beginilah. Contoh kita yang ayat ni panjang tapi kita tak faham. Contohnya pada pukul 12 malam tadi, ketika semua orang tidur nyenyak dan hujan sedang turun, tu saya berhenti dia. Apa dia? Maksud tak ada penceritaan tu. Adik harap faham ni. Maksudnya ayat wajib ada benda yang kita nak ceritakan tentangnya dan ada penceritaannya. Kalau walaupun panjang pun kita tak faham, dia menunjukkan itu bukanlah ayat yang sebenarnya, dia tergantung. Jadi begitulah. Kalau kita faham maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, sebenarnya dia ada benda yang tak disebut. Dan terpulanglah pada kita keadaan macam mana, konteks sebutan tu bagaimana. Kita boleh kata saya mulakan bacaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ataupun saya mula bekerja, apa sajalah yang kita sesuai mengikut konteks. Jadi itu yang dikatakan ayat wajib ataupun mesti mengandungi dua unsur ni, iaitu cerita tentang apa dan apa ceritanya. Baik, satu lagi contoh. Walaupun perkataan tu satu saja, tapi kalau kita faham, ini menunjukkan itu ialah ayat. Jadi contoh begini ya. Kalau kita masuk dalam pejabat ke masuk dalam bangunan, kita nampak ada satu tulisan, dia tulis tandas. Satu perkataan dia tandas. Kita faham tak? Kita faham. Dia sebenarnya nak cakap apa? Walaupun satu perkataan, tapi kita faham. Sebenarnya nak cakap ini tandas. Dan juga kita nampak dia tulis kantin. Sebenarnya nak kata apa tu? Ini kantin, tapi ini itu tak ditulis kerana kita dah faham. Itu yang dikatakan beginilah sifatnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kita dah faham, menunjukkan ada benda yang tak ditulis tu. Sebagaimana dalam kebiasaan yang kita dalam konteks kita ni, kita kata ini pejabat, ini kantin, ini apa sajalah. Jadi sebenarnya tak ditulis ini tu, kerana difahami dalam konteks bahasa masyarakat bahawa memadailah tulis pejabat ataupun kantin ataupun apa saja, tidak perlu tulis ini. Jadi itu yang dikatakan tiap-tiap ayat mesti ada dua ni, iaitu mesti ada penceritaan. Dan kalau kita walau bagaimana panjang pun kita tak faham, menunjukkan tak ada penceritaan. Dan walau bagaimana pendek pun, satu perkataan pun kita faham, menunjukkan ada yang nak diceritakan tu tapi tak disebut. Contoh lain satu lagi, kalau kita berjalan di hutan, kata dengan kawan-kawan, kita tiba-tiba ada seorang sebut ular, kata dia. Dia takkanlah kita nak tanya dia, ular tu apa ya? Takkan nak kata begitu, tapi kita dah faham konteks bahawa ada benda yang tak boleh disebut, kerana kalau sebut tu dia akan memberi mudarat. Dia sebut ular saja, menunjukkan bahawa seolah-olah mengatakan saya nampak ular di belakang kamu. Jadi saya nampak tu dia tak sebut, belakang kamu pun tak sebut, dia sebut ular saja. Orang yang mendengar tu dia faham dan dia ada tindak balas dia. Okay, jadi inilah dikatakan maksud ayat, ayat bahasa. Jadi ayat Quran lain. Baik, kita sambung. Jadi perbahasan seterusnya ialah isim ni tadi. B tadi dah tahu, isim ni dibariskan bawah kerana dia ditulis selepas kata huruf pembaris bawah B. Kemudian lafaz Allah dibariskan bawah. Apa kaedah dia? Okey, jadi dalam untuk memahami baris akhir suatu perkataan, kalau perkataan itu terdiri ataupun kalau suatu
itu terdiri daripada dua perkataan. Ini dipanggil ungkapan lah. Jadi sekarang kita lihat ya, dua perkataan, iaitu kita lihatlah perkataan yang pertama dulu lah, ada be dengan isim. Ini dua perkataan ni dengan nama. Adakah perkataan nombor dua sifat bagi perkataan yang pertama? Perkataan isim, iaitu maknanya ialah nama, dia bukan sifat. Maksud apa dia bukan sifat? Dia bukannya seperti panjang, pendek, besar, kecil dan sebagainya. Kaedah mengatakan kalau ada dua perkataan, perkataan yang kedua bukan sifat bagi perkataan yang pertama, baris akhir perkataan kedua itu wajib dibariskan dengan baris bawah. Ada kaedah ni ada saya terangkan dalam bahagian dalam nota. Nota iaitu bahagian E. Inilah kaedah tata bahasa ungkapan. Nampak ya? Dua perkataan selain kata kerja. Sekiranya perkataan kedua bukan sifat bagi perkataan pertama, baris akhir perkataan kedua wajib dibariskan dengan baris bawah. Tetapi sekiranya perkataan kedua adalah sifat bagi perkataan pertama, baris akhir perkataan kedua mengikut baris akhir perkataan pertama. Ya, jadi ini kaedah lah. Jadi kita nak memahami perkataan ini, kenapakah dia bismi, kenapa mim di bawah, tidak bismu dan sebagainya. Kaedah yang tadi lah kita gunakan. Dan dari segi istilah ini dipanggil jar wa majrur. Itu istilah sajalah, jar wa majrur, tapi konsep ni kita kena faham begitu. Dan juga ada juga lagi istilah lain dipanggil mudhaf, mudhaf ilaih. Jadi kita rangkumkan kedua-dua istilah ni yang dia khawatiri menyibukkan pemikiran kita. Kita gunakan kaedah tata bahasa bahawa dua perkataan yang tidak terdapat kata kerja, sekiranya perkataan kedua itu bukan sifat bagi yang pertama, baris akhir perkataan kedua itu wajib baris bawah. Okey. Kemudian lafaz Allah juga, kita kaji dua perkataan juga. Isim, nama, lafaz Allah. Adakah lafaz Allah ni sifat bagi isim? Tidak. Allah ialah, lafaz Allah ialah kata nama khas. Dia bukan seperti panjang pendek, besar panjang pendek dan sebagainya. Jadi oleh kerana perkataan nombor dua ni, kita analisa dua perkataan demi dua perkataan ni, oleh kerana lafaz Allah ni bukan sifat bagi isim, baris akhir lafaz Allah ni wajib dibariskan dengan baris bawah. Itu pasal kita sebut bismillahi, bukan bismillahu ataupun bismillah. Jadi ini kaedah tadilah kita aplikasikan. Kita aplikasi juga dua perkataan. Ni tak ada kata kerja ni. Perkataan nombor dua ni, Ar-Rahman, adakah dia sifat bagi lafaz Allah? Dia sifat bagi Allah? Ya. Apabila dia sifat, dia ikut. Nun ni kena ikut baris akhir perkataan sebelumnya. Di lafaz Allah ni, Allahi, jadi nun Ar-Rahman ni kena baris bawah juga. Tapi dia bukan baris bawah kerana dia bukan sifat. Dia dibariskan bawah kerana dia sifat bagi perkataan sebelumnya, dan oleh kerana kebetulan perkataan sebelumnya baris akhir ni baris bawah, dia pun dibaris akhirkan dengan baris bawah. Begitu juga dengan Ar-Rahim, dia sifat bagi Allah. Jadi inilah kaedahnya, itu kaedah dua perkataan ni, kaedah depan kaedah ungkapan. Untuk kita fahami konsep ni, kita tengok aja dua perkataan yang tak ada kata kerja. Adakah perkataan nombor dua itu sifat bagi yang pertama? Kalau dia bukan sifat, dia wajib baris akhir baris bawah. Baik, jadi itulah dia perbahasan, iaitu lafaz Allah baris bawah bukan sifat bagi perkataan sebelumnya. Dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim di baris bawah sifat bagi lafaz sebelumnya, iaitu lafaz Allah. Selesai ya. Jadi selesai perbahasan untuk kita dua aspek tu. Jadi sebagai kesimpulan, oleh kerana kali pertama kita buat ni, kita nak mantapkan lagi lah pendekatan kita. Tiap-tiap ayat kita nak bahas dia dua perbahasan, iaitu perbahasan perkataan, tiap-tiap perkataan apa maknanya dan kategorinya, huraiannya. Dan selepas itu kita bahaskan ilmu nahu, iaitu ayat mesti kita bahaskan cerita tentang apa dan apa ceritanya. Iaitulah dia istilahnya dipanggil mubtada, khabar ataupun fi'il, fa'il, ataupun dipanggil subjek, predikat dan sebagainya. Tapi tak lari bahawa dia ialah rukun ayat, dia mesti menceritakan tentang sesuatu dan ada ceritanya. Baik ya. Jadi selesailah kita punya bahagian pertama, iaitu analisa ayat Al-Quran. Kerana kita ada bahagian kedua, iaitu buat B, C, D sampailah E.
Jadi oleh kerana tinggal kurang dari seminit ni, saya rasa kita terpaksa tangguhkan ya. Tangguhkan perbahasan seterusnya pada sesi akan datang. Jadi kita ada lagi berapa banyaknya. Jadi sekarang ni insya-Allah sesi akan datang kita akan bincangkan tentang, kita akan ambil petikan dalam bahasa Arab sendiri dan kita akan analisa dia. InsyaAllah untuk kita mantapkan lagi. Ini dia. Kalau berkesempatan lihatlah dulu sendiri untuk membiasakan dan cuba membaca sendirilah. Jadi insyaAllah bahagian B ni kita akan sambung pada sesi akan datang. Memandangkan masa kita sekarang kurang daripada 9 minit. Jadi sekian saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.